Untuk apa berdiri batik kalau tidak bergambar elang? Untuk apa berwajah yang cantik kalau kita tidak sembahyang? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Tubuh Khairul Azwar Arafah SPDI, tempat dan waktu kami persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayahanda kamu Bapak Aminullah Usman serta wakil bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta pada seluruh jamaah zikir yang telah hadir, ayahanda kami serta seluruh jamaah yang kami muliakan. Malam yang berbahagianya nak video akan sampaikan sekata dua kata yang mana hana lain tujuan gopnya, yakni untuk berniat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitanya hidup di atas permukaan bumi untuk mencari, meniti jalan taubat, mengharap ampunan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kitanya katajak tak meratib, getanya kasabi-sabi tak hadiri bapak majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Berarti nyang sabuh jalan yang kagak pedih li Allah bak getanya, yakni jalan taubat untuk tak merempok ampunan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.